Mana peniaga-peniaga yang suka guna packaging macam ni, memang kena ada benda yang macam stapler ni. Yang ni mini sealing machine. Kalau beli ni memang dapat USB Type-C punya, dapat manual, dapat mesin dia lah. Dia ada butang on off. Bila on, lampu akan nyala. Lepas tu dia ada 2 button. Satu dia cutter, macam pisau untuk buka plastik. Satu lagi sealer. Sealer tu guna macam ni je. Kita seal dekat tepi-tepi packaging lah. Dia macam stapler, tapi yang ni dia guna heat, haba lah. Bila dia panas, dia melekat. Tengok melekat elok je. Jadi tak risaulah kan, kadang-kadang makanan boleh terbuka, belum dapat dekat customer, dah tumpah. Jadi kalau nak lebih safety untuk packaging, bolehlah seal dulu. Guna je mini portable ni. Untuk cutter pula tengok memang tajam. Dia boleh potong lah apa-apa plastik. Dan yang paling best, dia ada magnet dekat bawah. Tak payah simpan, just letak dekat peti pun tak apa. Senang, tak payah nak cari. Atau mana-mana besi yang boleh melekat. Jadi dapat kat beg kuning, memang murah dan berbaloi.